Okey guys, Assalamualaikum. Hari ni saya tak teringat dah hari ke berapa. Saya rasa hari ketiga ataupun keempat gitulah. Kita tengok benih jagung, dan benih bayam, dan benih timun. Dah. Jom. Okey geng. Lah ni benih jagung ni geng. Ni benih jagung. Ni. Lepas tu ni benih bayam. Ni bayam merah dan ni bayam hijau. Dan ni timun kuning. Bukan kuning. Alah macam timun gapo dah kuning nak. Timun putih, bukan putih juga. Nanti kita tengok kan. Tak ingat dah. Lepas tu gak timun Cina. Tapi jagung tu ubik banyak dah. Dah ada seminggu lagi ataupun kurang seminggu kita dah boleh pindah letak di room. Lepas tu hak ni ada beberapa hari lagi, dalam seminggu lebih kurang lah, kita dah boleh ambil, dah boleh picit dia. Kita boleh pindah letak dalam room. Okey. Jadi lah ni jom kita sembur dulu dengan air. Cara dia mudah je. Asalkan jangan bagi dia patah. Jom kita tengok. Gini dia. Kita tak boleh sembur dengan air yang kuat. Takut nanti terberah habis, hancur. Dia takut dia patah. Kita kena sembur dengan air yang slow-slow ya. Tapi bagi dia basah, betul-betul basah, barulah okey. Pasalnya kita nak siram pula dia esok pagi ni geng. Lama ni dia nak duduk dalam keadaan basah. Gitulah geng. Jom kita simbol dulu lah. Okey, untuk jagung kita dah simbol dia geng. Jadi lah ni kita nak simbol pula untuk benih bayam ke dah. Benih bayam. Malah geng tak berapa nampak pasalnya kita duk celah gini kan, jadi agak susah. Kita nak letak kita punya apa ni? Kita punya telefon. Kita tak asyik bagi patah-patah gini lah. Sebab tu kita nak simbol dengan air yang slow. Takut ada patah-patah nanti tak berapa comel lah dia tu bik lagi. Gayok petok tak asyik lah. Kita simbol dulu. Bayam merah selesai. Kita simbol bayam hijau pula. Okey geng, settle. Ada satu lagi kat sana tu. Tu tak tubik lagi. Pagi tadi saya cek tak tubik lagi. Okey, lan kita kecek pula. Kita tengok. Dia punya daun dah keluar ataupun belum. Dah. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Belum tubik lagi. Ni memang lama lah sikit. Saya tak ingat dah gapo, tapi memang lama lah sikit dia. Dah 3 hari tak tubik lagi. Apalah.
Okey je. Settle. Jadi dah sampai masa untuk kita tanam biji kakung pula. Jom, let's go.